Masya Allah, hebatnya. Walaupun tentera Islam cuma 313 orang, tapi dapat kalahkan 1,000 tentera musyrikin. Mestilah, bila kita buat kerja bersama-sama, kita jadi kuat. Dah tahu? Jom bekerjasama. Real Class. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dalam episod lepas, kita dah dengar kisah Nabi Muhammad menerima wahyu sebagai Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Episod kali ini akan menceritakan apakah tugas Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jom dengar kisah jahiliah. Sebagai utusan Allah, tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah menyebarkan satu-satunya agama Allah, iaitu agama Islam. Ada di kalangan kita yang ingat Nabi Muhammad bawa ajaran Islam sebagai agama baru. Sebenarnya, ini tak betul. Nabi Muhammad bukan bawa ajaran baru tau. Baginda sebagai Rasul dan Nabi terakhir diutuskan bagi menyempurnakan dan melengkapkan ajaran Tauhid yang telah dibawa oleh para Nabi dan Rasul sebelumnya. Kesemua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala membawa ajaran yang sama, iaitu mentauhidkan Allah. Ini bermaksud menyembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkannya. Kenapa manusia syirik? Sembah selain Allah? Dan kenapa ada manusia sembah berhala? Pada mulanya, masyarakat Arab mengikuti ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Setelah wafatnya utusan Allah, hari demi hari berlalu, manusia mula lalai dan melupakan ajaran Nabi dan Rasul. Unsur penyembahan berhala mula muncul dan diamalkan sebagai budaya mereka. Menurut sejarah, Amru bin Luhai dikatakan antara orang yang berpengaruh dan sangat dihormati oleh masyarakat Arab pada zaman tersebut. Amru bin Luhai telah pergi ke Syam dan melihat penduduk di sana sedang menyembah sesuatu selain daripada Allah. Amru bin Luhai kemudian bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu sembah?" Mereka pun menjawab, "Ini ialah patung berhala yang menjadi pengantara kami berdoa." Lalu, Amru bin Luhai meminta kepada mereka untuk menghadiahkan patung berhala kepadanya untuk dibawa pulang. Tiba di Mekah, Amru bin Luhai mula mengajak orang ramai untuk mencuba amalan tersebut. Oleh kerana Amru bin Luhai ialah orang yang berpengaruh, mereka menyahut seruan Amru dan ikut menyembah patung berhala. Akhirnya, amalan menyembah berhala menjadi kebiasaan. Mereka telah mensyirikkan Allah. Na'udzubillah. Syirik bukan berlaku di zaman jahiliah je. Setiap kali terputusnya risalah, Nabi dan Rasul, manusia mula lalai dan syirik. Adanya Nabi dan Rasul, merekalah yang mengajak dan mengingatkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan seluruh alam. Bila manusia telah terpesong, Allah menghantar utusannya untuk membawa kembali manusia ke jalan Allah.
Utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir disebut sebagai berita gembira dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Berita gembira ini kita sambung di episod akan datang. Adab berkawan. Nah, ambillah satu. Wah, sedapnya. Jazakallahu khairah. Jom kongsi makanan dengan kawan.